Perbezaan antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah. Seperti yang kita tahu, qasirah bermaksud pendek, manakala tawilah bermaksud panjang. Tapi persoalannya, berapa harakatkah pendek itu dan berapa harakat panjang itu? Jom kita cari jawapannya menggunakan kad jari tajwid. So, mula kita tengok pada mad silah qasirah. Kita bawa dia kepada jari mad. Kita lihat di sini, mad silah qasirah terjadi apabila huruf ha berjumpa dengan ya kecil ataupun waw kecil, dan selepasnya dia tidak berjumpa dengan hamzah, dan dia menghasilkan warna ungu, di mana warna ungu pada jari mad adalah panjang 2 harakat. Manakala mad silah tawilah, kita bawa dia kepada jari mad, sama juga ha berjumpa dengan waw kecil ataupun ya kecil, cumanya dia ada tanda ombak, dan selepasnya dia berjumpa dengan hamzah. Mad silah tawilah menghasilkan warna oranye, di mana warna oranye pada jari mad adalah panjangnya 4 atau 5 harakat. Dah dapatkan kalau mad silah qasirah panjangnya 2 harakat, kalau mad silah tawilah panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Jangan lupa like, follow dan share.